Okey, sela pertama kita dah selesaikan. Sekejap. Sela pertama kita dah settle. Kita akan cuba sela kedua. Kita mode medium. Okey. Oh. Lain macam je dia punya sound ni. Dah ikut ke belum? Kang tak tersimpan kan, aku yang stres. Is it? Okey, sini is it? Tak ada apa-apa di sini. Dah tak ada apa-apa. Kau kucing dah kenapa? Seram pula. Seram pula. Geram pula aku. Start guys. Tak dapat buka. Tak dapat buka, tak dapat tutup. Turun lagi ke bawah. Oh, lama. Tadi kita belok kanan kalau tak silap pakai buku. Buka yang dulu. Tak boleh buka dua pintu. Tidak boleh buka dua pintu. Apakah ada jump scare baru? Saya pun tidak tahu. Saya tak tahu ada jump scare baru ke tak. Mama, tolong saya ibu. Tak ada jump scare. Baguslah kalau macam tu. Jangan diminta. Aduh, tak minta pun. Aku minta, jangan ada lah. Oi. Ini di atas. Tak apa, nanti. Saya nak belum explore ke mana-mana. Saya belum explore ke mana-mana. Tinggal. Kau jangan nak jalan-jalan ya, macam Spiderman. Kau Spiderman ke? Kau tu hantu je, sedaplah dikit. Jangan ambil. Dia tu dah lah suka jump scare kita. Lepas tu kita yang pula marah kat dia. Oh, ada pintu hancur. Hancur pula pintu sini. Okey, kita lemari tak ada di sini. Tak ada cek di sini, tak ada. Okey. Seram jugalah tempat ni. Dia berbeza dengan sela 1. Mungkin sela 3 nanti dia berbeza. Ada benda yang kejar aku ke? Janganlah kejar aku, tolonglah. Bos, tolonglah saya. Saya tak tahu jalan nak ke mana. Ada macam kita nak tangga je lah. Nak buat macam mana? Tak silap saja kan? Ada macam. Oh, ni. Okey, ada buku. Nice. Jangan jump scare. Okey, tak ada jump scare. Tak ada. Okey. Nice, ada buku. Nice. Okay, nice guy. Okay. Jalan ke mana? Kita buka. Oh my god. Kita tak menemukan. Okay, itu jalan keluar. Tapi saya tidak menemukan apa-apa. Tolong please, ada buku sini. Ada buku? Tak ada buku di sini. Tak ada apa-apa lah. Sekejap. Saya macam dah cek sini tadi. Apa kata kita cek yang sebelah sana? Kita tak tahu. Jangan lupa, sini exit kita, tempat kita keluar. Tengok bawah. Tengok atas atau tengok bawah.
Memang geram pula aku dengan dia ni. Selalu, pintu ni belum. Okey, belum buka rupanya. Okay, mana? Tak ada buku. Tak ada kunci. Tak ada kunci, ada kunci. This, tak ada. Bang. Saya balik dulu. Tak apa, kita buka sini dulu lah. Takut pula aku tengok dia tu mengintip. Yang selap pertama tadi, dia masuk. Dia tutup pintu. Alamak, jual mahal lah dia ni. Alah, nak jumpa dengan dia pun tak boleh. Tengok, buku pun tak ada. Tengok bawah. Aku tahu kalau kita pandang tepi, dia mungkin automatik kita akan kalah. Jadi tak nak pandang bawah. Pandang atas janganlah. Jangan tutup gantung diri sih ya. Tolonglah, manalah pintu yang tak terbuka. Guys, mana buku? Kalau tak jumpa, terpaksalah saya restart balik game ni. Tak apa. Jangan berputus asa. Kadang-kadang kita ni tak reti nak cari sendiri. Kan? Aku dah buka pintu dah. Sia-sia je aku bawa kunci ni. Jalan je terus. Kita jalan terus. Mana tahu ada terlepas pandang. Kan? Kita tak tahu. Tak semua dah. Masalahnya semua dah pusing. Hello, hai. Saya tidak menemukan apa-apa, guys. Saya tidak menemukan apa-apa. Yes. Jalan terakhir kita. Mana exit? Mana exit? Please exit. Ini ke exit kita? Yes, betul. Exit kita, please, tolong, please. Alamak, alhamdulillah, inilah hari yang paling bergembira. Kat mana jalan dia? Tak, aku tak ingat dulu. Kat mana jalan? Mana jalan, please, mana jalan? Exit kita.